Belajar Mandarin bersama Liz. 你好，好 Liz, boleh bawa saya pergi tengok wayang? 好 OK. Belajar Mandarin bersama Liz. Hari ini kita nak belajar satu kosakata dipanggil hao. Dalam video tadi, kita ada 3 situasi dan dalam situasi pertama membawa maksud salam, ni hao. Situasi kedua membawa maksud hao, bagus. Dan situasi ketiga ialah okey, baik, apa salahnya, boleh. Kosakata hao ini, bagaimana kita sebutlah, he au hao, he au hao. Kan kita tahu dalam bahasa Cina, tiap-tiap tulisannya dia ada nadanya. Dan nada pertama, kedua, ketiga dan keempat. Jadi saudara-saudari boleh tahu tak nada keberapa? Ketiga. Hao, 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 hao. Dan hao ini dalam nada ketiga, iaitu hao. Dan hao ini tulisannya, bentuk rupanya begini. Dia dibahagi kepada kiri dan kanan. Ini maksudnya perempuan dan ini maksudnya anak. Anak biasanya di sini ya, maksudnya anak lelaki. Dalam satu keluarga kan, kalau ada anak-anak kan, kiranya ada anak perempuan dan juga ada anak lelaki, kita biasanya kata, oh bagusnya, bagusnya. Hao terdiri daripada perempuan dan juga anak lelaki. Jadi cantum sekali akan membawa maksud hao. Dalam video kedua, kita pernah belajar kata ganti nama kedua iaitu awak. Awak dalam bahasa Cina adalah ni. Masih ingat tak perkataan ni? Ni. Kalau ni cantum dengan hao akan membagi maksud awak baik. Awak baik. Jadi dalam bahasa Mandarin iaitu ni hao biasanya kita guna untuk buat salam. Ni hao, katakanlah kita jumpa seorang, first time kita jumpa ataupun sudah lama tak jumpa dan hari ini kita terjumpa. Jadi kita akan terus sahaja berkata ni hao. Belajar Mandarin bersama Liz. Kosakata Mandarin hari ini kita nak memperkenalkan pada saudara-saudari ialah perkataan ini dipanggilnya hao. Ia terdiri daripada 2 bahagian. Sebelah kiri, maksudnya ini adalah seorang perempuan yang sedang melutut. Seorang perempuan yang melutut.